Nama Kak Su, Suryani. Kak Su buat batik dari cotton lah. Cotton viscose dan krip. Krip sahaja, dua tu saja Kak Su buat. Minat tu lahir sendiri. Sebab Kak Su ni memang asal dari keluarga yang buat batik. Dari kecil pun buat batik. Dari minat dengan sendiri itulah. Datang nak buat batik ni. Macam tu je. Lepas tu untuk kerja lah, untuk duit lah, untuk pendapatan. Belajar tu kita sendirilah. Cuma dari asal kita kan, dari turun-turun dia buat batik. Dengan sendirilah kita belajar. Dari macam tu lah. Ibu bapa tu memanglah dari kecil kita tengok dia buat tu. Memang kita nak belajar lah. Minat tu ada. Buat batik kena ada minat. Tak ada minat, tak ada buat batik. Batik ni dia keunikan dia tak sama dengan selai-selai, sepasang-sepasang tu memang tak sama lah. Batik ni dia akan lain. Tak sama macam kain kedai lah. Dia macam lain-lain. Walaupun sikit dia akan lain juga. Batik ni dia akan lain. Walaupun sedikit. Walaupun dia tengok sama tapi tak akan sama. Dia lukis dengan tangan memang dia tak akan sama lah. Batik ni kita beli kain putih lah. Kain warna putih. Yang ela, yang panjang tu. Atas harga dia lah. Dia tak sama harga ni. Kain putih tu macam-macam harga. Lepas tu baru kita corak dengan color, dengan lukis. Lukis canting lah, nama dia tu canting lukis tu. Lepas tu kita proses warna. Warna ni ikut color yang orang nak lah. Yang customer nak, kadang-kadang ada yang customer nak yang bagi gambar. Kat tu buat gambar lah. Ikut design kita sendiri pun ada. You buat design you sendiri, saya nak yang comel, yang cantik. Okay, buat. Lepas tu kita rebus color. Batik macam ni kita kena rebus lah. Kena rebus, ada ubat dia lah. Ubat siap ke apa, batik tu baru kita boleh proses hantar kat customer.